Tanda seorang tu bijak, jangan duduk dekat dengan tempat-tempat yang melalaikan. Tempat yang melalaikan. Ada orang tak tempat tak melalaikan dia. Duduk di New York pun tak lalah. Ada orang duduk tengok Kaabah pun lalah. Maka bukan tempat sebenarnya lalah, diri kita lalah. Tetapi bagi orang hok li email lemah ni, tempat memberi kesan kepada dia. Ada tempat menyebabkan dia ingat Tuhan. Ada tempat menyebabkan dia lalah. Mana kalau bagi orang hok ingat Tuhan semacam tu kira lah. Supaya orang lalah semacam pergi dalam masjid, pergi Mekah buat umrah, buat haji, peluk Kaabah pun tak ingat Tuhan bercerah juga. Maka ada orang ni kebanyakannya terkesan dengan tempat. Apabila terkesan dengan tempat, maka biasanya dia akan jadi jahat kalau tempat jahat. Kalau tempat baik, dia akan jadi baik. Maka kalau kita rasa gitulah keadaan kita, maka tindakan yang paling bijak, jangan pergi duduk tempat tak molek. Kita jadilah ni wa minal aqli, daripada tanda-tanda kepintaran bijak seseorang, menjauhi tempat-tempat lalang.